Jangan sebab kau terima hadiah bawah daripada harga RM500, tiba-tiba kau kena masuk ke penjara ataupun kena masuk lokap sebab kena soal siasat dengan pihak. Right. Sebenarnya sebagai penjawat awam kan, adakah satu kesalahan sebenarnya bila kita terima hadiah daripada orang awam? Okey, sebenarnya dalam peraturan-peraturan kelakuan dan juga tata tertib pegawai am ni kan, dia merupakan satu kesalahan apabila kita menerima hadiah. Apa jenis hadiah yang menjadi satu kesalahan kalau sekiranya kita terima? Sebenarnya lantak refund peraturan-peraturan tata tertib dan juga kelakuan pegawai awam ni, hadiah itu dalam bentuk pelbagai. Okey, hadiah itu boleh bentuk dalam bentuk jam, boleh dalam bentuk holiday tiket, boleh dalam bentuk konsert tiket, boleh dalam bentuk hadiah kereta, boleh dalam bentuk sewaan kereta pun boleh. Hadiah ni ada dalam pelbagai bentuk dan rupa, dan sekiranya perkara itu diberikan kepada kita sebagai penjawat awam atas alasan kerana kita melakukan tugas kita yang memang kita telah dibayar gajinya untuk membuat tugasan tersebut, maka apa yang kita terima ni merupakan satu bentuk gratifikasi ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil gratification. Okay? So sebagai penjawat awam, maybe kadang-kadang kita jumpa dengan orang-orang di hadapan kita. Contohnya kau bekerja sebagai seorang policeman, okay? Kau bekerja sebagai seorang pegawai bomba, ataupun kau bekerja sebagai seorang pegawai counter dekat immigration ke, dekat JPN ke. Mungkin kau telah memberi pertolongan kepada orang yang datang ke kaunter kau, telah memberi pertolongan kepada rakyat, dan rakyat rasa berbesar hati kerana kau telah menolong mereka. Bukan dengan cara kau menolong mereka dengan menyalahgunakan kuasa kau ataupun telah membuat perkara-perkara yang haram, tapi lebih kepada kau memberi perhatian kepada situasi mereka, kepada isu mereka, dan kau berjaya selesaikan isu mereka seperti mereka melakukan dengan dalam keadaan masa yang cepat. So kadang-kadang orang ni dia terasa terhutang budi, okay? Dia rasa mungkin nak menunjukkan rasa kesyukuran kepada pertolongan kau, so dia bagilah hadiah. So bila kau terima hadiah ni, benda pertama yang kau kena cakap dengan dia adalah bahawa kita sebagai penjawat awam sebenarnya tidak boleh terima apa-apa hadiah bagi melakukan penugasan kita, okay? Dan penugasan ini bukanlah penugasan yang hakiki saja, bukannya official job kau saja, dalam apa bentuk urusan. Katakanlah mungkin kau ada nampak makcik nak naik lift, dia tak boleh naik lift, mungkin dia confused ke apa, kau tolong orang ni sebagai penjawat awam, kau tolong orang ni, makcik macam naik ke tingkat ni. So lepas kau dah naik ke tingkat tu, tiba makcik tu nak bagi hadiah kat kau, sebenarnya perkara ni adalah perkara yang dilarang sama sekali untuk kau terima, okay? Dan sekiranya, okay, kalau kau nak terima sekalipun, kau mesti mendapatkan satu arahan ataupun dapat satu persetujuan daripada kau punya superior supaya benda ni tak jadi salah satu fitnah lah kepada orang yang melihat perkara itu sedang terjadi, okay? So kepada penjawat-penjawat awam di luar sana lah, sekiranya mungkin kau ada berinteraksi dengan orang awam dan ada orang awam cuba nak bagi kau hadiah ke apa, as much as you can try untuk elak dapatkan hadiah tu personally untuk kau, okay? So katakanlah mungkin ada orang awam ni nak bagi hadiah, kau cakap kau nak bagi hadiah boleh, tapi kau bahagi hadiah kat satu department dalam jabatan kau. Maknanya hadiah tu bukan spesifik untuk engkau, tetapi kepada semua orang, untuk semua orang enjoy benda tu. So makanya hadiah yang diberi tu bukanlah hadiah khusus kepada diri kau, ialah satu penghargaan yang ditunjukkan daripada orang awam kepada keseluruhan bahagian tu, bukan kepada orang yang spesifik, okay? Sekiranya benda ni mungkin dilihat oleh orang lain dan orang lain tak faham konteks tentang kenapa kau terima hadiah ni, benda ni sebenarnya boleh dilaporkan kepada pihak SPRM dan benda ni boleh disiasat oleh pihak SPRM. Dan sekiranya kau kena siasat, hidup kau akan jadi lagi susah dan ada banyak masalah yang akan mendatang. So sebelum kau terima hadiah tu, kau perhatikan dulu peraturan-peraturan yang ada. Jangan sebab kau terima hadiah bawah daripada harga RM500, tiba-tiba kau kena masuk ke penjara ataupun kena masuk lokap